Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Aku dalam kereta, ya, korang nampak. So hari tu aku pergi ke event Shopee. Aku ada share short video dekat YouTube, dekat TikTok. Hopefully korang adalah tengok sikit-sikit kan video tu, apa yang aku buat, barang apa yang aku dapat. Tapi kali ni video ni agak panjang sebab aku nak share semualah barang, nak tunjuk dekat korang. Rasa barang ni mungkin korang ada guna juga dekat rumah. Dan mungkin korang rasa macam apa benda tu ya? Okay. So sebelum aku start video ni, hopefully korang sudi untuk subscribe dulu channel ni kalau baru first time jumpa kan. And jangan lupa juga untuk like, comment dan share video ni. Okay, just in case lah korang macam berkenan dengan apa yang aku pakai. Contohnya macam hand socks, tudung. Nantilah aku letak link semua, korang check it out nanti, okay? So barang yang pertama, brand ni dia approach aku, tanya dah register ke untuk dapatkan barang percuma lah. So apa yang aku dapat ialah tisu Vinda. Vinda? Aku tak tahulah. Okay, so yang ni yang kitchen punya, kitchen towel. Kejap aku buka untuk korang. Tebal ya. Macam ni. Nampak tak? And satu lagi tisu macam face tissue macam tu. Dia lembut lah. Okay, dia lembut je. Okay, aku buka demi korang tau. Tisu je, tapi walaupun tisu, dia macam memberi satu impact yang agak besar dalam hati seorang suri rumah. Dia tak semestinya barang yang kena mahal. Dapat tisu pun dia dah rasa macam menjiwai sangat. Aku ada lagi lah. Banyak juga dia bagi. Aku ingatkan dia bagi satu ni je. Okay, yang ni ialah wet kitchen towel. Yang ni aku akan gunalah dalam video-video masak aku. Duduk dekat dapur di bulan puasa ni. Tak lama dah kita nak puasa kan. Okay, moving on. Aku ada fresh Celtic salts. Okay, garam original. Dekat event tu, yang best, yang bagus ialah selain daripada dia promote dia punya produk, dia spread awareness dekat kita yang tak tahu apa-apa pasal masak-masak kan, pasal kualiti sesuatu produk, macam yang proses, yang original. So dia come out dengan this product, and then dia minta aku teka yang mana yang tak ori, yang mana yang garam ori. Macam tu lah lebih kurang. So this one aku nampak dah, CY Online Supply. Okay, yang ni aku tak sabar nak guna. Aku nak rasa perbezaan garam yang aku guna dekat rumah dengan garam ni. Sebab lain garam, lain dia punya rasa. So kita kena try and error. Kalau garam yang mak kita beli dekat pasar tu, itu lain rasa. Yang ni mungkin lain rasa. So kita kena try, okay? Disclaimer, aku tak pergi dekat bahagian-bahagian beauty, fashion, supplement sebab aku dah ada banyak dah supplement yang aku ambil. So aku rasa it's enough. And untuk beauty, you guys tahu yang aku pernah buat video beauty. Aku ada banyak skincare, makeup, tak terpakai sampai habis. Halfway je semua. So aku rasa cukup lah kita masuk dalam dunia mak-mak ni. Apa yang kita perlukan tadi seperti garam, tisu dan Pampers, ya. Ini ialah Pampers ataupun diaper. Pampers tu nama brand sebenarnya kan. Diaper lah, dari IWB. Tak tahulah betul ke tak aku pronounce. Yang ni aku nampak kat sini Australia punya produk lah. Oh, nampak tak halal. Aku cakap kat husband aku, dia punya Pampers ni halal lah. Lepas tu husband aku cakap, lah Pampers je kot, mestilah. Aku faham apa yang dia cuba sampaikan, tapi dia tak faham apa yang aku cuba sampaikan. Sebab tak semua barang ataupun makanan yang senang untuk dapat halal. Jomlah kita sama-sama unboxing. Oh, dia ziplock babe. Macam ni. So ada dua. Saiz apa ni? Aku tak tahulah. Aku dah cuba mencari-cari tapi tak jumpa dia punya saiz. Oh, XXL. Macam tahu-tahu je anak aku XXL. Okay, so IWB ni ialah jenama yang aku pakai untuk swimming saja. To be honest, aku tak pakai lagi yang dia punya diaper ni. Okay, so dia stretchable. Dekat belakang yang penting dia ada tape sebab aku sebagai mak, aku tak boleh tak ada tape. Kalau dekat sekolah, aku akan pakai yang ada tape ni supaya memudahkan kerja cikgu nak gulung Pampers ni dan buang. Sebab dekat rumah ada juga stok yang aku beli tak ada tape kat belakang. So yang tu kita pakai dekat rumah lah. Yang tu tak apalah kita yang struggle, jangan cikgu yang struggle kan. Okay, so yang ni cantik, dia simple, dia nipis. Dekat dalam ni macam ni,
putih, nipis, cantik. Bagi aku selesa. Anak macam pakai ni rasa ringan lah. Kalau tengok dia punya condition daripada luar ni, nampaklah macam sangat berkualiti. Aku dapat rasa benda tu bila kita pegang produk tu. Moving on, aku ada, ya Allah ya Tuhanku, banyak juga dia bagi baby wet wipes. Okay, baby wet wipes ni aku memang perlukan. Walaupun aku dah tak adalah guna tisu nak lap punggung anak. Tak ada, tak buat lah macam tu kan. Tapi kita perlukan untuk lap tangan anak. Ya. Yang ni kita akan bawa, letak dalam bag. Kalau travel ke apa, memang bawa senang. Letak dalam handbag. Kalau anak makan apa-apa ke, tangan kotor, kita ada tisu. Moving on, aku ada jumpa Just Be You. Yang ni daripada brand IWB juga. Yang ni pad, super pad. 29cm punya size. So sebab kita kan macam perempuan, kita excited benda-benda macam ni kan, yang boleh bagi keselesaan dekat kita. Sebab ini bukanlah kehendak tapi keperluan ya. Setiap bulan kat depan ni buka macam ni, macam ni kat dalam. Panjang juga 29cm. Okay. So bagi aku okay untuk aku cuba nanti. Bolehlah aku share feedback macam mana. Oh, dapat yang besar juga. Yang ni day and night period panties. Weh, yang ni period panties. Maksudnya kalau you baru lepas bersalin pun, aku sangat recommend lah pakai macam ni daripada pakai yang ikat-ikat. Aku dulu kalau bersalin yang anak first tu, rumah aku macam old school gila. Dia suruh aku pakai yang ikat-ikat tu. Kita tak payah pakai ikat-ikat, kita pakai yang macam spender lah kan. Sekejap kita tengok. Saiz apa ni? My period, my rule. Wah, ya Allah, siapa yang pinggang lebar, you jangan risau. Dia sangat stretchable. Yang ni kalau macam you period apa? Oh, dia siap ada macam, nampak tak? Silau pula. Maybe untuk tip kita gulung lepas kita pakai. Cuba korang check it out barang ni. Just Be You. Sebab kalau aku suka yang macam ni. Kalau macam kita punya period heavy ataupun lepas bersalin, make sure you pakai yang macam ni. Senang. Just in case you macam sekarang tengah pregnant kan, tak tahu nak pakai apa. First day lepas bersalin tu, just pakai macam ni je. Senang. Moving on, aku ada juga tada! This is my favourite aku. Tapi yang aku pakai dulu, bukan aku lah pakai, Amalin lah pakai. Dia bukan packaging macam ni. Dia packaging, oh, patutlah bukan packaging ni. Sebab aku ingatkan yang ni yang swimming punya. Tapi yang ni bukan swimming weh. Yang ni sample. Oh, yang ni macam ni, untuk newborn. Tapi Amalin boleh lah pakai. Boleh je nak pakai, tak ada masalah. Cuma aku tak pasti saiz apa ni. Sekejap aku tengok kat belakang. Yang ni dah saiz M. Saiz M. Okay, nice. Lepas tu aku ada produk daripada Weti. Apa yang aku perlu buat ialah register, follow apa semua. And then my ni punya apa, macam roda impian tu, apa benda dah kita panggil, aku lupa dah. So bila aku pusing, produk yang aku dapat tu habis. So dia cakap okay lah, boleh lah pilih yang mana. So dalam banyak-banyak produk Weti ni, aku pilih tisu basah. Ini aku dah guna dah satu. Sebab anak aku makan lollipop. Tangan dia habis dengan Ailio, dengan lollipop semua tu dah basah semua. So nasib baiklah ada Weti masa tu. So aku terus lap tangan dia lah. Itu pentingnya wet tissue, bukan untuk lap punggung anak. Kan kita mak-mak ni kadang-kadang buat lap meja. So itu sahaja barang yang aku dapat dekat event hari tu. Hopefully korang enjoy lah layan video aku santai-santai dalam kereta unboxing ni. Sebab aku pun tak sempat betul-betul proper letak kamera, ada lighting. Kadang-kadang video macam ni lebih cepat dan mudah, random. So bolehlah aku update. Sebab nanti kalau lama tak update, nanti korang tanya Yaya mana hilang kan. Alhamdulillah lah, adalah yang support aku. Tak ramai tapi circle kecil aku tu ada. Thank you so much untuk korang. You know who you are. Itu saja video untuk kali ni. Thank you for your support. Ada benda yang terbuku dalam hati aku tapi tak dapat aku nak luahkan. Sebab itulah aku pakai spek ni. So many things, banyak benda yang berlaku. But nasib baik ada YouTube, dapatlah aku lepaskan rasa-rasa yang kurang selesa dalam hati ni dan borak-borak dengan korang. But anyway, thank you so much sebab spend time masa tengok video ni. I'll see you guys on my next video. Okay, banyak lagi video.
please support my channel, my TikTok, my YouTube shorts. I'll see you guys on my next video. Okay, bye.